Oh. Oh, ada. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini macam biasa aku pergi mancing lagi. So, untuk kali ni aku mancing dekat atas rakit di sini. Macam yang kau nampak signboard kat belakang tu. Hari ni aku bertiga saja. So, kepada korang yang nak tahu apa hasil aku bertiga dekat atas rakit di sini ni, korang tengoklah video ni sampai habis. So, aku pun tak nak cakap banyak-banyak lagi. Aku nak set up kejap. So, kepada korang yang mana nak tengok apa hasil aku kat atas rakit di sini ni, korang tengoklah video ni sampai habis. Aku akan upload hasil dekat rakit ni kat ujung video nanti. Okay guys, sekarang aku dah siap set up. Ni hari aku menggunakan umpan udang hidup sahaja. So, kita tengoklah apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Wah, right. Oh, right. Kita tengok apa ikan ni. Mantap guys. Ikan tambak first strike. Padu. Ya. Oh, strike. Barang. Barang. Juga. Wih, durian. 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 Yang apa tu? Besar guys durian. Durian. Besar. Dah campur kan? Oh, ada. Wah, apa ni? Komel lagi. Macam durian je. Komel je. Durian guys. Durian ni kasar-kasar ah. Apa? Durian lagi guys. Tahan ah. Ambil lah. Oh, lama. Tengok ada ikan tak? Oh, hebat lah. Strike. Tu dia. Kenapa ni? Mantap. Besar. Kenapa? Durian lah. Durian pula. Durian lah geng. Udah tadi durian. Durian plankton ni. Strike padu. Itu dia strike padu. Kau terkeluar je kan di tali. Joran pula. Oh, durian. Durian lagi. Durian kat sini saiz-saiz lah. Mantap lah durian. Baju. Baju tu tak sisa kompau kan. Dia punya sedap.
Strike. Strike. Apa pula ni? Dia lagi guys. Hai, durian lagi. Manjang durian lagi ni. Tapi durian kat sini saiz besar-besar lah. Tak macam tempat-tempat lain. Okey guys, untuk malam ni Abang Ari sebagai kita punya chef. Masak apa bang? Ini masak mi goreng ala Jawa Timur. Oh, kita makan laut Jawa ini hari. Strike. Hei, gasak tu rakit ni. Aduh lah. Memang hari ni rasanya gasak duri kot. Duri lagi? Duri lah. First time duri kecil. Ini first time duri kecil. Daripada tadi duri besar-besar bas. Kali taxi. Okay, kita standby. Standby macam ni. And standby pegang. Ya, sabar. Itu macam lah. Lagi kok meh. Duri bung duri. Apa lagi Pak? Durian ke Besar. 12. Tak tahulah durian ke berapa ni. Kan? Guys, boleh tahan. Habislah. Asam pedas lah esok. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah dapat ketam guys. Ketam sepit biru guys. Mantap lah. Akhirnya. Macam mana nak buka ni jaring warna ni? Susah lah. Ini macam ni 3 ekor pun masak lemak. Ok guys, sekarang pun dah pukul 1 pagi. So masa sekarang ni tak ada lagi ketuk-ketuk. Tadi kita orang diserang ikan duri. Tapi okey lah, duri kat sini saiz boleh tahan lah. Tak macam duri tempat lain. Duri tempat lain kecil-kecil. Kalau kat sini durinya besar-besar juga. So sekarang ni tak ada ketuk-ketuk. Air pun tengah laju, angin kuat. So kita gunakan masa ni untuk rehat lah. Nanti air dah start pasang balik, nanti kita sambung mancing. Ok guys, selamat pagi. Sekarang pun dah pukul 7.30. Aku baru bangun ni. Plan semalam nak tidur kejap je, terlajak sampai 7.30. Alhamdulillah malam tadi ada juga hasil, tapi diserang ikan duri lah. So kita tengok apa hasil untuk pagi ni pula. Strike, pagi-pagi dah strike. Ikan apa pun tak tahu lah ni. Duri lagi ke? Duri lagi ke? Iya, seperti biasa. Oh, main anjing. Uish. Mantap dalam.
Main anjing. Apa? Bapak dia besar siap. Apa ni? Mantap besar. Mantap. Apa khabar? Bercinta ke nak buka? Ada. Jatuh. Bercinta. Mahal dah. Ya ke? Alhamdulillah dapat anak tuker. Jaring ketan dapat anak tuker. Abang Kirul. Ini macam lah. Bukan durian kot ni. Salah. Nak. Wah, Durian lagi. Besar. Okey guys, sekarang pun dah pukul 12 tengah hari. So, tengah hari ni agak slow sikit lah. Ikan tak berapa nak frenzy sangat. So, macam yang korang nampak ni, kita punya chef tengah siang ikan duri yang kita dapat malam tadi. So, chef, apa nak masak hari ni? Chef? masak ikan duri saus tiram. Ikan duri saus tiram. Tak banyak ya. Itu dia. Itulah menu kita untuk tengah hari ni. Ikan duri sos tiram. So aku pun tak pernah makan sebenarnya ikan duri ni. Biasa aku dapat pun aku lepas balik. Tapi disebabkan kali ni saiznya besar-besar, so aku ambil lah. So hari ni kita ada chef. So kita rasa macam mana rasa ikan duri masak sos tiram. Okay guys, lauk kita untuk hari ni dah siap. So, terima kasih kepada Abang Ari kita yang tolong kita masak. Okay, aku pun dah lapar. Jom kita cekik dulu. Ikan tak nak makan, tak apa, pemancing yang makan. Nampaknya ada katuk di situ. Oh, strike. Mantap lah. Tengah hari pun dia bagi. Tak apa, durian pun durian lah. Janji ada strike. Durian lagi. Sangka. Chef tengah masak. Sanggup 3 dapur. Dia pergi tarik ikan. Baik angon. Kan lepas sikit durian. Ya.
durian dan tali siapa dia bawa? Ini tali ke ni? Okey guys, sekarang sudah pukul 6. Kita orang pun dah nak balik dah ni. Okey, sekarang ni kita orang nak kemas-kemas dulu kejap. So, untuk hasil kejap lagi aku akan tunjuk dekat korang. Tapi sebelum tu aku nak kemas-kemas dululah. Jadi, korang tengok kejap lagi. Aku akan tunjuk hasilnya. Okey guys, sekarang kita orang semua dah siap kemas. So, kejap lagi aku akan tunjuk korang hasil kita orang dekat rakit series ini ni. Tapi sebelum tu, kita nak tanya kita punya team angler kita apa macam rakit series ini ni. So, macam biasa, organizer kita Abang Kirol. So bang, macam mana bang rakit series ini ni? Rakit mantap. Ada barang. Facility cukup. Tapi yang paling best banyak ikan lah. Boleh repeat, kena repeat. Memang kena repeat. Oh, mantap. Dan yang kedua dan yang terakhir, kita punya chef. Okey ni, ini dia Abang Mantap. Ari. Ada ikan, ada masakan. Kami kenyang. Itu dah jadi macam slogan kita kat sini. So, sekarang aku nak tunjuk korang hasil kami bertiga di rakit di sini ni. So, inilah dia hasilnya. Kita ada tambak, talang, duri, ketam dan lipan bara. So, kepada korang yang nak try dekat rakit di sini ni, korang boleh contact nombor ada kat situ. So, apa pun itu sajalah untuk video kali ni. Bye bye.